Kalau kena pilih MPV, aku pasti akan pilih Toyota Innova. Innova ni bukan kereta yang jerit minta perhatian. Tapi kebiasaan owner Innova ni hidupnya teratur. Kalender family dia pun sentiasa penuh. Faham tak? Innova masuk Malaysia sekitar tahun 2005. Terus jadi pilihan MPV orang ramai sebab apa? Sebab praktikal gila. Ruangnya yang besar, kau senang nak angkut family dan tahan nak buat kerja harian. Ada yang buat berniaga pun ada. Tahu tak? Time ni enjin yang biasa kita jumpa adalah 2.0 petrol jenis 1TRFE dan pacak dengan gearbox auto 4-speed. Ada juga manual tapi ikut variant ataupun pasaran lah. Innova ni bukan MPV untuk show off. Ni kereta untuk orang yang fikir asalkan semua orang muat, aircon sejuk dan sampai destinasi dengan selamat. Betul tak? Sebab tu vibe dia selalu kena dengan orang yang jenis tenang-tenang je. Contoh dia ustaz, ustazah, cikgu, ketua family. Ni orang-orang yang tenang lah. Setuju ke tak? Pada tahun 2016, all new Innova masuk Malaysia. So kali ni Innova memang bagi titik penting pada tahun 2016. Apa yang dia upgrade? Enjin masih lagi dia guna 2.0 petrol 1TRFE, tapi basically enjin dah di-upgrade kepada dual VVTi. Horsepower yang dihasilkan oleh kereta ni adalah 139 horsepower dan torque pula boleh dapat sehingga 183 Nm. Padu juga kan? Dan time ni juga gearbox dapat upgrade daripada Toyota. Apa yang dia dapat? Daripada 480 lama, upgrade kepada 6-speed auto. Manual pun masih ada ikut variant. Basically, kau akan rasa drive yang lebih smooth untuk daily. Masuk tahun 2017, line up dah berkembang. Toyota datang dengan contoh variant-variant yang lebih menarik. 2.0X dan sebagainya. Tapi DNA masih sama, masih lagi mengekalkan 2.0 petrol dan fokus pada keselesaan family. Memang bagus dia. Tahun 2021, Innova datang dengan facelift. Masih kekalkan formula yang sama. Sebab apa? Sebab market Malaysia memang suka kereta yang konsep dia besar, senang nak jaga dan tak banyak drama. Simple. Secara kesimpulan, Innova ni evolve daripada MPV kerja keras kepada family mover premium. Tapi identiti dia tak berubah. Masih lagi mengekalkan muat untuk orang ramai, selesa dan kepala tak pening. Dapat sesuatu tak? Jadi kat sini aku nak seru kepada pemilik-pemilik Innova untuk bagi feedback setelah beberapa tahun korang gunakan Innova, apa pandangan korang? Adakah korang akan suggest orang Malaysia untuk angkat satu Innova? Tak kisahlah baru ataupun used. Cuba korang komen dekat bawah. Apa feedback? Bagus ke tidak?